Ada soalan yang saya macam decide untuk banyak jawab Q&A jugalah. So maksudnya you boleh expect video lepas ni saya jawab direct Q&A pada you. Mana apa-apa soalan tak kisahlah, daripada basic ke zero ke ataupun you experience ke. So saya nampak lately banyak yang message saya personal. Lepas tu dia suruh saya support dari segi macam kelas apa bila. Saya tak sempat guys sebenarnya. Kecuali you klik link dekat bio. Itu je program saya masa ke masa. Tapi pada masa sama juga saya nak jawab jugalah, nak bantu kan. Apa yang mungkin you tanya ataupun soalan-soalan yang berkait. Salah satu soalan yang saya kerap terima, kenapa bila trade demo okay profit tapi trade account real hancur? Ni basically soalan ni. Dan saya tak rasa saya menjawab kepada individu. Saya dapati benda ni memang common, berlaku pada banyak je sebenarnya, bukan pada seorang. Semua orang, in fact saya pun dulu macam tu. Dan in fact sebenarnya ada juga beza. Trade akaun kecil okey, akaun besar out. Dia macam tu tau. Jadi macam soalan-soalan macam kenapa demo dan real tu berbeza, dia need to be honest pada you. Angle saya mungkin agak berlainan Angle saya ialah sebenarnya isu dia saya panggil ialah mental weight. Okay, mental weight. Mental weight tu maksudnya you punya apa yang you tengah fokus on masa tu, itu mungkin yang membezakan result yang sedia ada. Contohnya, bila you trade demo, you tak ada weight banyak sangat. You rasa macam ini bukan duit you, saya boleh cuba lagi. So macam you disassociate dengan duit tu. Okay? Ni key utama juga kalau you nak jadi trader, you kena disassociate. Sama you jaga risk. Macam tu. Jadi bila trade demo ni kita jadi somehow ialah trade lebih kurang. Tapi sahabat kita mungkin boleh ikut SOP. Walaupun orang cakap kat saya buat trade betul, tapi saya decide macam di demo. Bagi saya tu tak betul. Pasal demo bahaya tu sebenarnya, bersikap pasal demo tu. Tapi pada sama juga ialah kalau kita trading dan kita rasa demo tu profitable, kenapa trade real tak profitable ialah kerana weight, mental weight tu. Kita rasa duit tu real. Jadi association dengan duit tu nombor satu. Macam mana nak keluar dia? Cuba trade ikut sistem berbanding ialah tengok duit. Okay, kalau sistem tu kata trend kat sini, entry kat sini, exit kat sini, just ikut tu. Itu antara benda yang quick win lah you boleh buat. Tapi untuk pengetahuan you, kalau you demo profit, maksudnya okay, ada orang demo pun tak profit dah. Banyak kala demo pun tak profit. Jadi apa saya nak you be able untuk truly understand, iaitu memahami sebenarnya kunci dia ialah ikut sistem. Sama juga bila you kata you trade akaun besar, kenapa loss? Akaun kecil okey. Pasalnya ialah mental weight tu, you ada pressure yang lebih. Jadi sebagai trader, pada saya lah, dari segi mechanics, maksudnya cara trading berbanding dengan psikologi, pada saya psikologi yang main part peranan besar. Alright? Tapi psikologi tu kena bergantung pada mekanik juga. Maksudnya, you ada tak sistem yang proven? You ada tak macam konsep, kalau market profit nak buat apa? Kalau market loss nak buat apa? Kalau market against you, floating. Jadi, dan plan ni tak boleh tukar. Kalau tukar, dia tak boleh measure. Dan the only way untuk you dapat result ialah you kena measure benda tu. Sama juga ialah kalau you trade profit sendiri, tiba-tiba you urus fund management, jadi copy trade manager. You jadi fund manager. Dia ada weight berlainan, sebab tu kadang-kadang kenapa jadi loss sebagainya. Jadi biasanya tips dia ialah warm it up dulu, pelan-pelan. Ambil sikit-sikit dulu. Lepas tu jangan fikir sangat. Kadang-kadang dalam saya punya, kan saya banyak fokus pada scaling game plan. Ramai orang juga gagal ialah kerana dia terlalu fokus duit yang scaling. Which is bagus, dia tahu benda tu besar, tapi macam loss tu juga bagi mental weight, mental pressure pada dia. Jadi absolutely jawapan dia memang berbeza lah. Trade akaun demo dengan real. Jadi trade lah akaun real. Walaupun 1000 tahun you trade akaun real, you dah mati hidup semula jadi jin kan. Wow, jadi jin, you trade akaun real sekali, dia takkan sama. Itu satu. Nombor dua, nak tak nak pun kena hadap benda betul. Kena trade benda betul guys. Okay, kalau you loss dekat bahagian loss, maksudnya kalau you loss di demo tadi, dan ataupun you profit kat demo, loss dekat akaun real, maka kena trade lah akaun real banyak kali. Macam tu. Dia tak ada cara lain, dia kena buat benda betul. Sebab tu saya tak main consent. Saya student, kecuali you tak ada pilihan lah kan. Kita always trade benda ni serius. Lepas tu kadang-kadang reward effort ratio pun kena ambil kira juga. Macam terlalu trade consent, penat. Kadang-kadang dapat 10%, 20% baru $2 macam tu lah. Jadi cuba pergi kepada benda real. Okay? Dan keep tanya saya Q&A, saya rasa saya akan buat Q&A banyak lah. Selain daripada sharing saya.
Pasal saya nampak banyak soalan-soalan juga yang saya boleh bantu you. Jumpa lagi guys.